Kasih. Aduh. Siap berkejam-kejam. Aku tengok dah siap pun muka macam tu juga. Cepatlah Kasih. Mama ni pagi-pagi dah buat orang bad mood tau. Oh, engkau kira kau punya bad mood. Nanti kalau kita tak sempat jumpa ustaz tu, kecil hati-hati Yah tu tahu. Patutnya Mama pergi je seorang-seorang. Kasih ni tak ada pun tak apa. Dia bukannya boyfriend Kasih pun. Lagipun KLIA tu jauh tau tak nak drive. Takkan je nak pergi jauh macam tu. Engkau jangan nak naikkan darah aku Cepat sikit kita nak pergi tu. Orang tunggu nanti. Ajak macam tu semua nak membebel lah. Cepat kucing. Aisyah, cepatlah. Kenapa tengah cepat ni? Aku yang nak jumpa Ustaz Jazlan. Kau yang berlambat. Kenapa? Ish. Tak. Masa aku bukan apa. Aku fikirkan tentang kesihatan mental kau. Nanti kalau kita sampai lambat, nanti kau juga yang akan menangis. Masalahnya kau bercakap pun dah rasa macam lambat, kau tahu tak? Apa kata you? Kau ni? Yang Mami. Tanya Ustaz punya flight ni yang mana satu? Supaya nanti kita sampai ke airport, kita betul-betul boleh berhenti dekat pintu gate. Lepas tu, kau tunggu dalam kereta, aku je yang keluar. Apa sah pula, amboi? Iyalah, mana boleh parking kat situ? Cepatlah, kau yang Mami. Cepatlah. Assalamualaikum, Yang Mami. Yang Mami, boleh tak Yang Mami tolong tanyakan supaya Yang Mami tu Ustaz naik flight apa Alah, apa ni? Mana boleh Mami tanya supaya Mami macam tu? Yang Mami, cepatlah tolong Yang Mami. Kita orang lambat dah ni. Tanyalah Ustaz flight yang mana satu. Nanti kita orang, bukan kita orang, Aisyah seorang je akan pergi terus ke kaunter. Cepat sikit macam tu. Tolong Yang Mami. Alah, kamu berdua ni. Tak habis-habis tau. Suka bagi Mami pening pasal ustaz kamu tu. Okey. Yang Mami sabar, tarik nafas. Tapi Yang Mami beritahulah cepat tau. Sebab Aisyah tengah pecut gila ni. Cepat tau Mami. Okay, bye. Assalamualaikum. Mati. Belum, selagi belum sampai. Belum. Umi nak pesan ni. Umi tak nak menantu orang Arab. Ya Allah, Umi. Dalam banyak-banyak benda yang Umi boleh pesan, yang itu juga Umi pesan Yelah, kawan Umi anak dia belajar kat luar negara tau. Tu balik bawa bini orang putih lah. Itulah ini. Umi tak nak orang Arab. Umi just pergi sana Umi. Nak belajar Umi. Bukannya nak cari calon isteri. Ya Allah. Dengan abang ni Umi tak payah risau sangat pun. Macam manalah perempuan nak melekat dengan dia Umi sedang